China Malaysia memang tak minat bola ke? Dah tak nampak dah pemain-pemain bola sepak kita ni dalam kalangan kaum Cina. Sebenarnya anak muda kita memang minat dengan bola, tapi kebanyakan sekarang kita tak nampak dia orang akan wakil state ke ataupun wakil Malaysia kerana kita pun tak tahu untuk nak mencungkil bakat ni. Sebenarnya sekolah Cina yang lebih besar lah, macam Shangwu, dia orang ada pasukan bola sepak. Kalau kita pergi tengok kat gelanggang futsal kan, banyak juga kan orang-orang Cina Betul. yang bola. Bola sepak ni kebanyakan lelaki suka aku. Bila kecil pun saya memang suka. Tapi bila sampai ke sekolah menengah, kita pun jarang kerana kita rasa tak ada masa depan. Orang Cina kan, bila kita buat sesuatu benda, kita nak tahu apa ke masa depan tu. Bapa masyarakat Cina, dia orang akan galakkan anak mereka kalau nak suka sangat dengan sukan kan, dia akan galak badminton ataupun bola keranjang, especially badminton. Pasal Datuk Seri Lee Chong Wei lah, dia macam ada satu future untuk dia orang. Bola sepak, walaupun anak dia mungkin dia suka, tapi untuk ibu bapa mungkin tak akan memupuk anak mereka ke arah tu kerana dia orang tak nampak dia macam mana nak buat itu career advancement. Kalau lah ibu bapa yang sokong, dia apa boleh galakkan anak mereka dengan bayar juga. Macam persatuan bola sepak ni, dia tak masuk sekolah Cina tau. Senang saja kita nak cari jurulatih untuk badminton, untuk bola keranjang, tapi untuk bola sepak ni macam tak ada lah. Kalau boleh kan, persatuan bola sepak ni boleh hantar jurulatih ataupun approach dengan guru-guru besar sekolah Cina. Korang tag FIM dekat ruangan komen, repost dan share video ni, biar dia orang alert pasal benda ni. Mana tahu depan ni tiba-tiba dia orang akan mula fokus pada sekolah-sekolah Cina, dan mana tahu satu hari nanti kita akan tengok lebih ramai pemain-pemain bola sepak tempatan kita ni dalam kalangan etnik Cina pula.